Selamat sejahtera semua rakan-rakan peminat kisah seram. Hari ini saya nak kongsikan satu cerita yang datang dari seberang. Seorang pendengar dari Thailand menghantar kisah ini kepada kami mengenai sebuah rumah di mana dia perasan ada sesuatu yang tidak kena. Sedikit demi sedikit keadaan menjadi semakin pelik sehinggalah dia menyedari punca segala ketakutan dan gangguan di dalam rumah itu sebenarnya berpunca daripada abangnya yang suka membawa masuk sesuatu ke dalam rumah. Mari kita dengar kisahnya. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah untuk mereka yang mungkin pernah tinggal di rumah dan berasa pelik. Contohnya, barang yang awak letak di satu tempat tiba-tiba beralih sendiri. Barang yang awak simpan elok-elok hilang secara misteri. Atau mungkin awak duduk seorang diri di rumah tapi terasa seperti ada seseorang sedang memerhatikan. Contohnya, semasa sedang baring tiba-tiba rasa macam ada orang menyorok di dalam almari pakaian. Perkara-perkara aneh seperti inilah yang saya mahu anda semua perhatikan baik-baik. Ini kerana ada seorang pendengar kita yang mengalami perkara-perkara pelik ini. Seluruh keluarganya mula diganggu dengan pelbagai kejadian aneh di dalam rumah. Mereka cuba mencari punca, menyiasat dan bertanya ke sana sini. Akhirnya, barulah mereka sedar bahawa punca segala-galanya, punca semua kejadian seram yang berlaku di rumah mereka sebenarnya datang daripada abangnya sendiri. Abangnya suka membawa pulang pelbagai jenis barang ke rumah. Kisah hari ini sangat menarik dan saya harap anda semua akan mengikutinya sehingga akhir. Kerana kadang-kadang perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan logik akal mungkin datang dalam bentuk yang kita panggil sebagai roh atau semangat. Sebelum kita teruskan, saya ingin ingatkan bahawa cerita ini memerlukan kebijaksanaan anda sebagai pendengar. Gunakan pertimbangan peribadi semasa mendengar. Kerana mungkin satu hari nanti anda juga akan berdepan dengan situasi yang sama. Kisah seram ini dihantar oleh seorang pendengar yang saya akan gunakan nama samaran sebagai Cik Rin. Ini adalah pengalaman benar yang berlaku kepada keluarganya. Satu pengalaman yang dia tidak akan lupakan seumur hidupnya. Kerana itulah kali pertama dia bersemuka dengan sesuatu yang dipanggil hantu atau roh. Kita perlu kembali ke zaman ketika Cik Rin berumur sekitar 7 tahun. Rumah yang didiaminya ketika itu adalah sebuah rumah kecil setingkat. Walaupun kecil, rumah itu dihuni oleh ramai orang. Ada neneknya, ibunya, 2 orang abang sepupu dan Cik Rin sendiri. Semuanya ada 5 orang di dalam rumah itu. Pada masa itu, kedua-dua abang sepupunya sedang dalam usia remaja, sekitar 15 hingga 16 tahun. Kita namakan mereka Abang A dan Abang B. Abang A seorang yang baik, mendengar kata ibu dan nenek. Manakala Abang B pula seorang yang agak nakal dan liar. Dia seperti budak samseng, suka merempit dengan motosikal dan kadang-kadang mencuri barang-barang kecil milik jiran bersama kumpulannya. Setiap kali Abang B keluar merempit bersama kawan-kawannya, dia pasti akan membawa pulang sesuatu. Barang-barang yang dibawanya selalunya berupa azimat, tangkal, duit shilling yang telah dijampi dan sampul-sampul merah kecil. Dia kata semua itu adalah barang baik. Nenek dan ibunya tidak tahu dari mana Abang B mendapat semua barang itu, tetapi mereka tidak pernah membuangnya. Selalunya, Abang B akan meletakkan barang-barang itu di atas sebuah talam dan diletakkan di bawah altar sembahyang utama di rumah mereka. Dia percaya bahawa barang-barang yang dibawanya itu mempunyai kuasa. Ahli keluarga yang lain juga percaya begitu, kerana apa yang diletakkan di bawah altar itu kelihatan seperti barangan keramat atau azimat yang telah dipuja. Disebabkan kedudukan barang-barang itu diletakkan di tempat yang jarang diperhatikan, semua orang di dalam rumah tidak pernah mengesyaki apa-apa. Mereka fikir, apa sahaja yang berada berdekatan dengan altar sembahyang pastilah sesuatu yang suci dan berkuasa, sesuatu yang telah melalui pelbagai upacara ritual. Oleh itu, mereka tidak pernah terfikir bahawa barang yang dibawa masuk oleh Abang B itu mungkin sesuatu yang tidak baik. Mereka beranggapan, kalaupun ia benda jahat, kuasa dari altar itu pasti dapat menahannya daripada mengganggu penghuni rumah. Namun, lama-kelamaan, keadaan di dalam rumah mula menjadi aneh. Mereka mula terdengar bunyi-bunyi pelik. Kadang-kadang, mereka ternampak kelibat bayang-bayang manusia berjalan melintas. Pintu bilik tidur terbuka sendiri. Tetapi yang paling kerap berlaku ialah pintu yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ibu, nenek dan Abang A adalah orang yang paling kerap mengalaminya. Abang B pula, sebagai orang yang membawa masuk semua barang itu, mendakwa dia tidak pernah diganggu. Dia selalu berkata yang mereka semua hanya berfikir yang bukan-bukan.
Ini mungkin kerana Abang B jarang berada di rumah. Setiap kali petang, dia akan keluar merempit atau tidur di rumah teman wanitanya. Jadi, dia tidak mengalami gangguan seperti ahli keluarga yang lain. Tetapi, ada satu malam di mana Abang B akhirnya merasainya sendiri. Pada malam itu, Abang B keluar merempit seperti biasa bersama teman wanitanya yang duduk di belakang. Kita panggil teman wanitanya Ais. Semasa sedang menunggang, tiba-tiba Ais mula berkelakuan aneh. Dia hanya menundukkan kepala dan menangis tanpa henti, seolah-olah ketakutan. Abang B bertanya apa yang berlaku, tetapi Ais tidak menjawab, hanya terus menangis. Risau, Abang B terus membawanya pulang ke rumah supaya ibu dan nenek boleh tengok-tengokkan keadaannya. Apabila mereka sampai di rumah, Ais masih belum berhenti menangis. Cik Rin sendiri menyaksikan kejadian itu. Dia nampak Abang B masuk ke pekarangan rumah dengan motosikal, sementara Ais di belakangnya menunduk sambil menangis tersesak-esak. Neneknya segera membaca doa dan mengalungkan seutas rantai loket suci ke leher Ais. Selepas itu, barulah tangisan Ais perlahan-lahan reda, tetapi dia masih kelihatan sangat cemas dan ketakutan. Ais asyik menoleh ke kiri dan ke kanan seolah-olah mencari seseorang. Ibu dan nenek bertanya kepadanya, "Kenapa ni nak? Apa yang kamu nampak sampai menangis macam ni?" Dengan suara yang tersekat-sekat, Ais pun menceritakan, "Tadi, masa saya duduk di belakang B, tiba-tiba saya dengar suara perempuan panggil perlahan, 'Awak.' Apabila terdengar suara itu, Ais melihat ke cermin sisi motosikal, menyangka Abang B yang memanggilnya. Tetapi apa yang dilihatnya di dalam cermin itu amat mengejutkan. Dia nampak wajah seorang wanita muncul dari belakangnya, menjenggulkan kepala ke hadapan sambil tersenyum lebar. Wajah wanita itu pucat lesi, matanya putih dan senyumannya sangat mengerikan. Sebaik sahaja melihat wajah itu, Ais terkejut sehingga tidak mampu menjerit. Ketika dia sedang kaku ketakutan, dia terdengar suara wanita itu berbisik, "Jomlah ikut aku, jomlah, lompatlah, biar mati, lompatlah." Suara itu berulang-ulang di telinganya berpuluh kali sehingga dia hilang kawalan. Dia terus menundukkan kepala dan menangis. Inilah sebabnya kenapa Abang B berkata Ais hanya menangis dan tidak mahu bercakap dengannya sepanjang perjalanan pulang. Ais berkata, suara itu terus bergema di telinganya sehinggalah nenek mengalungkan loket suci itu kepadanya. Barulah suara itu perlahan-lahan hilang. Selepas kejadian itu, ibu dan nenek memarahi Abang B. "Kau ni memang punca masalah. Entah apa benda kau bawa masuk dalam rumah ni." Abang B pula melawan. "Apa pula? Semua yang saya bawa masuk ni barang baik, bukannya benda tak elok." Pada hari itu juga, ibu dan nenek terus pergi ke tempat simpanan barang-barang Abang B. Mereka mengambil talam itu dan memeriksa satu persatu. Mereka melihat setiap azimat, setiap tangkal dan setiap duit shilling yang disimpannya. Mana-mana barang yang mereka rasa mencurigakan dan mungkin menjadi punca masalah, mereka buang. Selepas itu, gangguan aneh di dalam rumah mula berkurangan dengan ketara. Tidak lama kemudian, Abang A dan Abang B berpindah pulang ke rumah ibu bapa mereka sendiri untuk menyambung pelajaran di kampung halaman. Rumah itu kini hanya tinggal 3 orang, nenek, ibu dan Cik Rin. Kehidupan berjalan seperti biasa sehinggalah Cik Rin mencecah usia 13 atau 14 tahun. Tiba-tiba deria ke-6-nya seolah-olah terbuka. Dia mula melihat hantu, mendengar suara-suara gaib dan mengalami perkara aneh dengan lebih kerap. Dan semua ini berlaku di dalam rumahnya sendiri. Kejadian pertama yang dialaminya ialah bunyi misteri dari bilik sembayang. Bilik tidur Cik Rin terletak bersebelahan dengan bilik sembayang dan katilnya betul-betul rapat dengan dinding bilik itu. Pada satu ketika, dia sering terdengar bunyi dari bilik itu sekitar jam 11 malam. Bunyinya seperti seseorang sedang menjatuhkan guli di atas lantai. Bunyi tek, tek, tek itu akan berbunyi seketika, senyap dan kemudian berbunyi semula berulang-ulang hampir sejam. Cik Rin terpaksa menunggu bunyi itu berhenti barulah dia boleh tidur. Dia tidak pernah bertanya kepada sesiapa di dalam rumah sama ada mereka juga mendengar bunyi itu. Cuba bayangkan, bunyi guli jatuh di atas lantai mozaik, bunyinya akan bergema. Dia pada mulanya menyangka mungkin itu bunyi tikus menjatuhkan sesuatu. Tetapi selepas bunyi itu berterusan pada malam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, dia mula berasa curiga. Pada satu malam, kerana terlalu ingin tahu,
Dia sengaja memasang telinga untuk mendengar dengan lebih jelas dari mana datangnya bunyi itu. Apabila dia mula fokus, seolah-olah dia telah membuka pintu kepada alam gaib. Selain bunyi guli, dia mula terdengar sesuatu yang lain. Bunyinya seperti orang sedang berbisik-bisik, suara garau dua orang lelaki sedang berbual. Walau sekuat mana pun dia cuba mendengar, dia tidak dapat memahami apa yang mereka bualkan. Dia cuba berfikiran positif. Mungkin itu suara orang berbual di luar rumah. Tetapi lama-kelamaan dia mula berasa takut. Mana ada orang normal yang akan berdiri di luar rumah dan berbual pada waktu tengah malam. Kerana ketakutan, dia akan tidur mengiring, menarik selimut, menutupi kepala atau menggunakan anak patung untuk menutup sebelah telinganya. Ini menjadi posisi tidur kebiasaannya setiap malam. Sehinggalah pada suatu hari, sekitar jam 6 petang, selepas pulang dari sekolah, Cik Rim berasa sangat letih dan terus masuk ke bilik untuk tidur sebentar. Semasa sedang tidur, dia terjaga kerana terdengar suara lelaki berbual. Kali ini dia berasa sangat pelik kerana selalunya dia hanya mendengar suara itu pada waktu malam sekitar jam 11. Tetapi hari ini ia berlaku lebih awal. Dia hanya berbaring dan mendengar suara itu. Tiba-tiba badannya mula terasa aneh. Dia sukar bernafas. Tangan dan kakinya terasa berat dan dia tidak boleh bergerak. Keadaan yang kita kenali sebagai ditindih. Walaupun begitu, dia masih terus mendengar suara orang berbual itu. Kali ini, suaranya lebih jelas berbanding sebelum-sebelum ini. Rasanya seperti ada seseorang sedang berbual betul-betul di hadapannya, bukan lagi dari dalam bilik sembahyang. Dan dia sedar, itu bukanlah suara orang berbual. Ia adalah bunyi seperti orang sedang membaca mantra dalam bahasa yang tidak difahaminya. Dia terlalu takut untuk membuka mata kerana bunyi mantra itu terasa begitu dekat, seolah-olah ada orang yang sedang membacanya betul-betul di hadapan mukanya. Sambil menutup mata, dia cuba meronta-ronta untuk melepaskan diri. Akhirnya, dia berjaya bergerak, badannya terlepas dari cengkaman itu. Sebaik sahaja dia sedar sepenuhnya, semua bunyi mantra itu hilang serta-merta. Itulah kali pertama dia mengalami apa yang dipanggil ditindih hantu. Walaupun masih ketakutan, dia cuba memberanikan diri untuk tidur semula, tetapi tidak berjaya. Jantungnya berdegup kencang. Akhirnya, dia berlari keluar dari bilik dan mencari ibunya yang berada di hadapan rumah. Dia menceritakan segalanya kepada ibunya. Ibunya cuba menenangkannya. Tak ada apa-apalah nak, itu cuma mainan perasaan kamu. Walaupun ibunya berkata begitu, Cik Rin yakin apa yang dialaminya tadi adalah benar, bukan sekadar imajinasinya. Malam itu, dia sukar untuk tidur kerana takut akan ditindih lagi. Dan benar, sekitar jam 11 malam, dia masih mendengar bunyi guli jatuh dan suara orang berbual seperti biasa. Tetapi gangguan kali ini tidak seteruk apa yang dialaminya pada waktu petang. Seperti biasa, dia akan menutup telinga dengan bantal dan selimut sehinggalah tertidur. Masa berlalu dan Cik Rin mula terbiasa dengan suara lelaki membaca mantra itu. Ia sudah tidak lagi mengganggunya. Namun dia masih berasa sedikit takut setiap kali perkara aneh berlaku di rumah kerana setakat itu dia hanya mendengar suara, tidak pernah melihat rupa hantu itu. Tetapi dia tahu masanya akan tiba di mana dia akan bersemuka dengan makhluk itu, dan hari itu pun tiba. Dia masih ingat dengan jelas ia adalah pada hujung minggu. Dia sedang baring di dalam bilik sambil bermain telefon bimbit sepanjang hari. Pintu biliknya dibiarkan terbuka untuk pengudaraan. Sekitar jam 4 petang, semasa matanya tertumpu pada skrin telefon, ekor matanya menangkap kelibat kepala seseorang menjenguk masuk ke dalam biliknya. Pada mulanya dia tidak menghiraukannya, menyangka itu adalah ibunya. Tetapi selepas beberapa ketika, dia mula berasa aneh. Kepala yang menjenguk itu kelihatan lebih tinggi daripada ibunya. Dan kepala itu tidak hilang, ia hanya kekal menjenguk di situ. Dia mula berasa tidak sedap hati. Sesuatu yang sangat pelik sedang berlaku. Dia cuba menoleh untuk melihat siapa gerangan pemilik kepala itu. Tetapi sebaik sahaja dia mengalihkan pandangan dari telefonnya, kepala itu terus ditarik semula dengan pantas, seolah-olah seseorang mengintai dan kemudian cepat-cepat bersembunyi. Dia menyangka itu ibunya. Jadi dia meletakkan telefon dan berjalan keluar untuk mencari ibunya di bilik sebelah. Dia bertanya, "Mak, tadi mak ada jenguk masuk bilik saya tak?" Ibunya menjawab, "Tak adalah. Mak ada kat sini dari tadi, tak pergi mana-mana pun." Pada ketika itu, bulu romanya meremang.
Tetapi dia masih cuba menyedapkan hati. Mungkin dia hanya tersalah pandang. Dia pun kembali ke biliknya. Pada hari itu, dia tertidur pada waktu senja sekali lagi. Dan dia ditindih lagi. Kali ini dia tidur dalam posisi kebiasaannya, iaitu mengiring membelakangi dinding. Apabila dia sedar badannya tidak boleh bergerak, dia terus membuka mata kerana terkejut. Dan itulah saatnya dia melihat sesuatu yang amat menakutkan. Dia nampak seorang budak lelaki berkulit gelap dan kurus sedang duduk di sebelahnya di hujung katil. Budak itu sedang menundukkan mukanya dekat dengan muka Cik Rin. Saat budak itu mendekatkan mukanya adalah saat yang sama Cik Rin membuka mata. Dia dapat melihat rupa budak itu dengan jelas, walaupun hanya untuk beberapa saat. Dia cepat-cepat menutup matanya semula. Tetapi kejadian itu tidak berakhir di situ. Dia dapat merasakan budak itu masih duduk di sebelahnya. Tiba-tiba, dia merasakan pergerakan. Budak itu mula melompat-lompat di atas katilnya. Tilamnya terasa bergoyang-goyang, seolah-olah ada orang sedang melompat di atasnya. Kemudian, dia merasakan seperti ada seseorang melompat dan duduk di atas badannya. Budak itu memegang badannya dengan kuat dan mula menggoncangkannya, seolah-olah seorang anak kecil yang sedang bermain dengan ibunya. Pada masa yang sama, dia terdengar suara budak itu ketawa terkekek-kek seolah-olah sangat gembira. Dia berada dalam keadaan itu selama kira-kira 10 minit sebelum dia menggunakan seluruh tenaganya untuk meronta sehingga berjaya melepaskan diri. Apabila dia sedar, tiada apa-apa lagi di dalam biliknya. Semuanya hilang sekelip mata. Tetapi ada satu perkara yang membuktikan kejadian tadi adalah benar. Rasa letih yang teramat sangat selepas bergelut untuk melepaskan diri. Dia baring seketika untuk menenangkan diri sebelum bangun dan menceritakan segalanya kepada ibunya sekali lagi. Kali ini, ibunya tidak lagi menafikannya. Sebaliknya, ibunya bertanya, "Betul ke ni? Kamu nampak betul-betul?" Cik Rin mengesahkannya dan menceritakan rupa budak itu kepada ibunya, seorang budak lelaki berkulit gelap. Selepas mendengar penjelasannya, ibunya berkata, "Mak pun pernah nampak budak tu. Rupa-rupanya, ibunya mempunyai deria yang paling kuat di dalam rumah. Tetapi dia tidak takut pada hantu kerana sudah terbiasa. Dia jarang menceritakannya kepada sesiapa." Cik Rin bertanya kepada ibunya dari mana datangnya budak itu. Adakah mereka membela saka atau hantu raya? Ibunya menafikannya. "Kita tak bela apa-apa nak. Mak pun tak tahu dari mana ia datang." Mereka berdua cuba memikirkan puncanya. Akhirnya, mereka teringat semula tentang barang-barang yang dibawa pulang oleh Abang B. Pasti ada sesuatu yang mengikut pulang bersama barang-barang itu. Ibunya kemudian berkata, "Biar mak masuk bilik sembahyang dan bertafakur sekejap. Mungkin mak boleh berkomunikasi dengan budak itu." Ibunya pun masuk ke bilik sembahyang dan mula bermeditasi. Tidak lama kemudian ibunya keluar dan memberitahu bahawa dia mendapat jawapan. Budak yang mereka nampak itu datang bersama seutas tangkal yang mempunyai tali berwarna biru. Ibunya telah berdoa dan meminta agar roh budak itu tidak lagi mengganggu mereka. Jika tidak, dia akan dihalau keluar dari rumah. Selepas itu, ibunya membeli sedikit kuih dan air sirap merah untuk dipersembahkan. Ibunya percaya bahawa budak itu muncul kerana dia lapar dan tekaan ibunya benar. Selepas persembahan itu dibuat, Cik Rin tidak lagi diganggu dan tidak lagi melihat kelibat budak itu. Gangguan-gangguan lain di dalam rumah juga semakin berkurangan. Mengenai barang-barang tinggalan Abang B, ibunya pergi memeriksa semula di bawah altar. Kali ini, dia memeriksa dengan lebih teliti. Dia terus menuju ke tangkal bertali biru yang dimaksudkan dan membuang bukan sahaja tangkal itu, tetapi semua barang tinggalan Abang B yang lain. Ibunya berkata, "Pasti ada sesuatu yang tak kena dengan barang-barang ni." Dia tidak mahu mengambil risiko lagi. Semuanya dibuang. Sejak itu, gangguan di rumah mereka beransur-ansur hilang sepenuhnya. Selepas neneknya meninggal dunia, altar di rumah itu diubah suai, hanya meninggalkan sebuah patung suci yang besar sebagai pelindung utama. Tiada lagi kejadian aneh berlaku. Cik Rin dan ibunya kini tinggal berdua dengan aman. Itulah kisah daripada Cik Rin. Satu kisah yang bagi saya agak menyeramkan, terutamanya apabila memikirkan bagaimana barang-barang yang dibawa pulang oleh Abang B boleh membawa semangat lain bersama. Sebenarnya, gangguan di rumah Cik Rin berlaku dalam tempoh yang agak lama, bertahun-tahun lamanya. Ini memberi kita pengajaran bahawa
Kadang-kadang barang yang kita bawa masuk ke rumah mungkin membawa sesuatu yang tidak baik bersamanya. Jadi, berhati-hatilah, terutamanya jika anda suka mengumpul barangan antik atau azimat. Periksa dahulu asal-usulnya, kerana mungkin punca gangguan seram di rumah anda datang dari barang-barang tersebut. Bukan saja barang yang kita ambil, barang yang orang lain berikan pun perlu diperiksa. Kisah ini mengingatkan saya kepada pengalaman seram lain yang hampir serupa, yang juga melibatkan semangat kanak-kanak yang dibawa masuk ke dalam rumah, menyebabkan seluruh keluarga diganggu. Roh kanak-kanak itu sering mengusik ahli keluarga. Contohnya, menutup pintu bilik air semasa ada orang di dalamnya. Akhirnya, selepas menyedari puncanya, barulah semangat itu dijinakkan dengan memberikan persembahan seperti makanan dan minuman. Sekali lagi, sebagai pengajaran, jika anda tidak pasti sesuatu barang itu baik atau tidak, jangan sesekali membawanya masuk ke dalam rumah. Anda mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti pendengar kita ini. Sebelum saya mengakhiri cerita pada hari ini, jika anda suka mendengar kisah-kisah seram, kita adalah geng. Jika anda mempunyai pengalaman seram yang ingin dikongsikan, jangan ragu-ragu untuk menghantarnya kepada kami. Saya sentiasa menantikan cerita-cerita daripada anda semua. Dan ingat, jika anda merasakan ada sesuatu yang pelik di rumah anda, cubalah periksa di kawasan sekitar altar atau tempat-tempat simpanan barang lama anda. Mana tahu, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi.